Assalamualaikum sahabat dan pecinta hidup berjemaah. Ni kami sudah sampai di Surau Pancajaya ni, daerah Bekuk. Tengok surau ni. Surau ni katanya boleh buat jemaah, tapi kadang-kadang nak buat jemaah pun susah, orang tak cukup. Katanya penduduk sini ada 200 rumah lah. Tapi tak tahulah itu rumah OKU dan warga emas lah. Ni kita masuk tengok dalam ni surau punya. Tengok surau ni cantik. Boleh lah dikira cantik lah ini surau kampung. Ni tempat mimbar jemaah sana. Ni luas ni, kalau kira nak solat ni boleh 120 jemaah. Tapi masalahnya nak cukup 40 orang pun saya dengar daripada penghulu Bekuk tak cukup korum. Susah, jadi kena import pelajar-pelajar luar asrama ni, kat luar sana punya sekolah ni import untuk cukup jemaah. Ni surau Bekuk. Surau Pancajaya daerah Bekuk. Jadi kita sini kita cuba menghidupkan surau ni buat surau jemaah. Dengan lancarlah kita bawa lah peserta-peserta tabligh ke siapa ke untuk mencukupkan korum 40 orang semaya jemaah. Dan kita buat majlis ilmu lah. InsyaAllah kita buat majlis ilmu sini, kita hantar balik. Supaya orang sini dapat hidayah. Okey, assalamualaikum.